Hai, Assalamualaikum. Bersama Mozicat. Hari ini saya nak grooming seekor kucing bernama Molly. Dia nak buat teddy bear cut. Kalau you all tahu, teddy bear cut ni adalah satu proses kita trimming bulu kucing dari panjang jadi pendek. Dia tak botak, dia pendek. Kita akan bagi muka bulat-bulat macam teddy bear. Okay? So kita akan buat pada Molly. Cuma Molly ni ada satu masalah. Jom kita tengok. Jom Molly. Ini Molly. Molly ada satu masalah, iaitu masalah bulu bergumpal. Bulu gumpal dia agak teruk jugalah bahagian bawah ni. Ni bahagian bawah. So bahagian bawah ni, kalau sepatutnya kita pendekkan, kita boleh pendekkan, tapi disebabkan dia terlalu rapat. Terlalu rapat ni, mengeras ni. So terlalu rapat ni kita akan trim lah. Maksudnya dia akan jadi botak lah. Tak boleh nak buat apa. Sebab dia dah mengeras. Kalau dia gumpal sikit-sikit, itu boleh layan lagi lah untuk kita trim. Okay? So kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang bertanya, kucing saya ni memang ada masalah bulu gumpal selalu sangat. Apa punca dia? Satu je sebenarnya. Kalau you all ada kucing bulu panjang, cara paling cepat kita nak selesaikan masalah bulu gumpal, yang pertama tak nak kena sikat. Dia sikat bukannya sikat atas je. Dia kena sikat bahagian bawah juga. Celah ketiak, kena rajin sikat. Kalau you all rajin sikat dengan cara yang betul, okay, insya-Allah masalah bulu gumpal tak akan ada lah. Tapi kalau kita tak sikat, jarang-jarang sikat, memang cepat ada bulu gumpal. Okay? Kita trim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gumpal-gumpal ni. Dekat sini pun ada gumpal. Sebelah sini dia agak susah sikit lah. Bulu akan jadi sangkut-sangkut. Proses ni dia akan jadi lambat sikit. Sebab bulu-bulu gumpal ni memang susah nak trim. So dia take time. Kita kena buka slow macam tu. Jadi kalau layan cut senang. Dia rapat kulit terus lah macam ni. Dia gumpal ni, okey, besar-besar ni. Kita kena buat slow lah. Sebab dia dah mula marah ni. Sakit kot. Sebab kita nak buka-buka ni, dia tarik-tarik kulit. Okey, kita pakai collar takut dia gigit. Ada kawasan-kawasan yang kita nampak macam ni. Dia jadi tak sekata. Bulu dia akan mula botak-botak macam ni lah. Sebab ini kawasan bulu-bulu gumpal yang melekat kat kulit. Betul. Janganlah marah. Ini keadaan bawah badan dia lah. Yang saya kata gumpal rapat tu, tengok ni. Berketul-ketul ni. Dah rapat dah banyak. Bawah ketiak dia, bawah badan dia memang penuh dengan gumpal yang rapat. So yang ni memang kena pakai mata kosong je untuk kita klik buang ni. Mana? Cari. Ni tak boleh selamatkan dah ni. Ni. Ni dia punya bawah ketiak. Kejap kita nak tengok bawah ni, tengok ni. Ni bawah peha dia pun ni. Tadi kita dah buka dah bawah ketiak dia, botak-botak dah ni. Bawah ketiak dia ni kita dah buka. So now ni bawah peha lagi ni. Bergumpal-gumpal ni. Kita kena buka. Ni satu ketul, ni satu ketul.
Janganlah macam tu. Awak nak berak-berak je lah. Okay, kita dah buka semua bulu gumpal dia dan pendekkan. Dia jadi macam ni lah. Cuma ada kawasan-kawasan yang tak rata sebab masalah bulu gumpal yang agak teruk. Okay, dah. Jom mandi. Mandi dulu, bersih-bersih badan dulu, bersih muka. Ya. Yeah. Apa dia? Ya, manja ya. Sabar. Miau. Ya. Ya. Dah bilas. Bilas dulu. Jom keluar. Tak marah?